Saya Dr. Abdul Razak bin Muhammad. Saya adalah pengerusi kepada Persatuan Keluarga Max Malaysia atau lebih dikenali dengan Max Family Society Malaysia. Saya juga adalah seorang pesakit kronik malat leukemia, lebih dikenali dengan CML, dan saya juga telah menjalani rawatan pemindahan sumsum tulang dan saya kini bebas daripada penyakit CML. Pada masa yang sama, saya juga adalah seorang doktor pakar bedah tulang di salah sebuah hospital di Kuala Lumpur. Pada tahun yang sama saya didiagnosis, saya telah dimulakan rawatan untuk beberapa bulan yang pertama dan saya telah pulih, saya telah kembali sihat dan saya telah approach seorang sukarelawan daripada organisasi yang berpangkalan di United States. And apa tujuan The Max Foundation? Ialah untuk accelerate treatment access untuk patients yang memerlukannya hari ini. That is what we do worldwide. And today, the Max Foundation having a program in more than 80 countries around the world, and of course, including Malaysia. Kami mencetuskan satu idea, apa kata kalau kita buat satu kumpulan pesakit yang mana kita panggil semua pesakit pada satu hari yang sama dan kita panggil doktor untuk memberi satu sesi penerangan tentang penyakit pada hari tersebut. Kami dapati juga kumpulan pesakit ni membantu daripada segi sokongan emosi. Apabila seorang pesakit datang dan dia nampak orang lain mempunyai penyakit yang sama, dia orang terasa, oh, ramai rupanya yang ada sakit leukemia ni, yang jenis yang kronik ni lah. Daripada situlah kumpulan yang kecil, daripada hanya sebagai kumpulan sokongan yang memfokus kepada sesi education, sesi pembelajaran tentang penyakit dan juga sokongan emosi, Max Family telah berkembang daripada kumpulan sokongan yang tipikal seperti itu kepada aktiviti yang lebih besar, contohnya advocacy, kempen kesedaran, fundraising, sehinggalah sekarang. Max Family Society Malaysia adalah satu kumpulan sokongan pesakit yang menyediakan platform untuk pesakit-pesakit dengan diagnosis kronik malat leukemia dan juga kanser darah yang lain. Kami menyediakan platform untuk pesakit mendapatkan informasi yang terkini, yang sahih daripada sumber yang tepat, yang boleh dipercayai, dan kami juga menyediakan satu platform untuk pesakit bertemu dengan pesakit lain untuk mendapatkan motivasi, sokongan emosi, sokongan psikososial sepanjang perjalanan pesakit mereka. Seruan saya khasnya kepada pesakit CML sendirinya, anda telah mendapatkan rawatan, anda kini agak sihat dan saya rasa anda perlu menyumbang semula kepada pesakit-pesakit yang lain. Anda boleh menyumbang pengalaman anda, idea dengan join kami di Max Family Society sebagai sukarelawan. Kepada orang ramai di luar sana yang berminat untuk menyumbangkan tenaga mereka, saya alu-alukan kerana ini adalah sebahagian kerja-kerja dan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk membantu pesakit kanser kronik malat leukemia secara khasnya dan kepada pesakit-pesakit kanser yang lain secara amnya. Jadi jika anda semua berminat untuk join kami di Max Family, cari kami di semua platform social media.